Okay kelas, saya ada satu pengumuman untuk kamu. Jadi saya ada beberapa tugasan untuk kamu buat dalam kelas nanti. Jadi tugasan yang saya masukkan ialah membuat satu presentation, presentation kumpulan. Jadi untuk due dia, untuk mula pembentangan, saya cadang membuat minggu depan. Jadi so pastikan kamu buat kerja kamu dengan baik ya. Okay. InsyaAllah. Okay. Okay kelas, jumpa minggu depan. Okay, jadi guys, macam mana kita punya presentation ni? Okay, aku punya plan lah kan. Okay, apa kata untuk tugasan yang Dr. Danish bagi ni, kita rangka dulu, and then kemudian baru kita agihkan lah kepada kat seorang-seorang tugasan ni. Tak payah aku urus semua ni. Aku urus, jadi semua benda tu korang ikut je macam mana aku buat. Kenapa kalau satu orang je? Kami kan kita patutnya bincang sama-sama. Ya betul. Tapi kalau semua bagi cadangan, kerja kita tak berat juga. Tapi masalahnya kau kenapa itu? Kira juga. Guys, macam mana ni kerja kita ni? Hari ni dah hari Jumaat dah. Isnin depan, nak present. Jadi masalahnya kerja kita ni belum gerak apa-apa lagi. Ya kan? Betul juga. Okay, aku ada idea. Lebih idea je lah. Yang ni untuk idea slide kita. Okay, ini isi kita 1, 2, 3 apa semua. Jadi yang ni ke yang keempat dan yang kelima. Kira ada 5 orang yang kita. Okay. Baru aku ingat, bukan si Dinas cakap dia ada idea ke yang dia boleh handle satu orang. Kan aku dah cakap, kau ikut je aku. Apa lagi korang fikir ni? Sekarang ni kita ni belum bincang apa-apa lagi. Masalahnya Sebelum ni kan aku ketua, kau elok je semua makan kerabat takkanlah untuk kali ni kau tak percaya aku pula. Kalau tengok pada macam paksa lagi tiga dia kan buat. Jadi setuju. itu je lah. Jadi itulah kebaikan apabila kita mengikuti ahli sunnah. Jadi saya sama dengan Okay, seterusnya saya masuk kepada kajian aswaja ni pula. Okay, untuk metod dan orang-orang terdahulu, untuk aswaja ni pula adalah ahli sunnah wal jamaah. Kenapa begini kau punya presentation ni? Macam apa yang namanya? Saya rasa kecewa lah sebab kamu sudah degree kan, cerita pun dari sekolah. Dengan satu orang dah bercakap, satu orang berhambur ayat dia. Kamu ni apa? Mau jadi apa ni? Dengan teammate dia dah tidak kerja sama. Saya tengok pun mau bagi markah pun macam dah mau bagi markah one full mark lah, even markah CB pun saya susah bagi lah. Seperti kita tahu kan, saya bagi kerja kumpulan, kau yang kerja individu. Sebab saya tengok kamu punya present ni satu bercakap, satu macam tidak bersaluan. Jadi kelas seperti tahu kumpulan ni satu orang mesti ada kepimpinan lah untuk lead kumpulan ni. Jadi saya rasa kamu ni dah layak lah. Saya rasa kamu patut repeat lah reason ni. Okay. Minta maaf lah guys. Ingatkan jadi ketua ni macam
handle semua benda. Fungsi ketua ni bukan hanya untuk orang yang patutnya ikut kau, tapi fungsi ketua ni adalah kau yang patutnya mengajarkan orang untuk bergerak sama-sama, kerja sama tu. Hai, menyesal kalau aku pilih kau nombor tak. Patutnya lain. Patutnya kita ni, saya macam dapat hati lah jujur. Tapi apa boleh buat, manusia sentiasa buat kesilapan kan, jadi benda lepas. Jadi kapalah aku maafkan kau jelas. Betul. Yakin diri tu memang penting dia ni. Tapi pendapat orang lain pun kita kena ambil jugalah kan. Tak apalah, lagi pun benda dah jadi kan. Tak apalah, next presentation kita buat betul-betul lah. Cuba sama-sama lah. Kau tahu Dan, aku ingat firman Allah SWT dalam surah Luqman kalau tak silap. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Maksudnya tu, dan janganlah engkau memalingkan mukamu kepada manusia. Maksudnya jangan pandang rendah lah. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan belagak sombong. Sungguhnya Allah tak suka pada tiap-tiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi kita di dunia ni, kita hendaklah sentiasa cek balik diri kita sendiri. Okey, janganlah sombong, jangan rasa ego tu tinggi. Okey, jadi insyaAllah sama-sama lepas ni kita sentiasa memperbaiki diri.